Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, ni sikit teaser sikit untuk sistem analisis pencapaian murid. Okey, pengesanan pencapaian murid. Okey, kalau kita pernah dengar selalunya kita guna panggil dia headcount lah. Okey, ini version kedua. Yang lepas kita dah buat version 1, yang ni upgrade dia. Jadi kita tunjuk sikit satu fungsi yang kita baru tambah, kita baru buat, iaitu kita boleh import data daripada Moist. Jadi cikgu tak perlu lagi key in 2-3 kali kerja. Jadi cikgu yang dah key in dalam Moist semua, dah settle dalam Moist, cikgu boleh import masuk dalam sistem ni untuk kita jadikan sebagai data head count. Okey, jadi cara dia adalah tengok ni, kita tak ada markah TOV, kita tak ada markah lagi apa. Jadi kita boleh import markah ke dalam sistem. Okey, so kita pilih file. File ni kita boleh download daripada Moist. Okey, IDME kita dan kita analisis. Okey, kita just perlu matchingkan apa markah pantai pelajaran dengan yang kita daftar dengan yang dalam Moist. Sepatutnya kita detect, kita buat betul-betul lah. Okey, sepatutnya tak ada masalah. Okey, kecuali kalau cikgu register dalam sistem nama lain dengan nama Moist nama lain, dia akan jadi tak jumpa lah. Tapi kalau sama, tak ada masalah. Okey, so kita boleh import. Sistem ni akan automatically find data yang sesuai, yang sama dengan data yang kita set up dalam kita punya sistem. Jadi murid yang data murid tu jadi copy. Okey, so berjaya import 137 markah. Okey, so kita refresh balik, kita tengok semua murid kita dah ada markah TOV. Okey, so sekarang kita tengok balik kita punya kelas. Okey, mata pelajaran bahasa Melayu tadi, Papa sekarang dah ada markah TOV. Cikgu hanya perlu masukkan markah ETR sahaja. Jadi kita boleh edarkan sistem ni pada guru-guru untuk key in markah ETR. Berapa dia target untuk budak ni dapat di akhir sekali. Okey, contohnya saya target budak ni 80 lah. Okey, yang ni kita target mungkin 75. Dia target ni kena reality lah. Jangan target ikut kita punya apa nak tinggi, tapi kita tengok pencapaian budak ni, boleh ke budak ni dapat. Jadi kita target budak ni adalah ikut reality yang betul lah. Okey, jadi simpan. Okey, so sekarang kita nak ambil persaaan kedua. Okey, persaaan kedua tadi kita pakai TOV, tadi kita pakai AR, kita pakai PPT tingkatan 4. AR2 kita pakai PAT tingkatan 4. Jadi kita import lagi markah PAT. Okey, masuk. Okey, import markah, ambil AR1, kita panggil file dia, kita ambil file AR1 dia. Yang ini adalah markah PAT. Okey, analisis, dan kita copy, import markah. Okey, supaya juga dia akan cari juga daripada file AR1 yang kita download daripada Moist tu, dia akan matchingkan dengan kita punya database yang sedia ada. Murid yang berapa ramai murid yang kita dalam tu, dia akan matching, dia akan copy ke dalam file yang sama. Okey, so kalau kita refresh balik, okey, so kita dah ada dua markah TOV dan AR1. Jadi cikgu tak payah nak key in semula, key in sekali lagi. Jadi kita boleh guna data yang sedia ada. Kita boleh ambil data daripada Moist, ataupun kita boleh ambil daripada data, kalau cikgu ada sistem analisis periksaan yang saya buat tu, cikgu boleh import data dari situ juga. Okey, so kita tengok balik bahasa Melayu, Papa, kita dah ada dua markah AR1. So tengok sini, belajar ni daripada TOV 62, dia sepatutnya dia dapat 67, tapi AR1 dia dapat 73. Jadi ada peningkatan, maknanya lebih daripada target kita. Kita target dia nak dapat A kan. Jadi road to A dia adalah, nampak ada kemajuan, ada reality kat situ. Okey, jadi itu saja. Nanti kita akan kongsi lagi apa-apa yang analisis yang kita ada dalam sistem SSPS.